Mesti ramai yang belum tahu ada kedai shell out baru buka di Tanjung Malim, Perak. Untuk korang yang craving sangat nak makan shell out tapi tak tahu nak cari dekat mana, korang boleh try datang ke Uncle Sam, lokasi di Taman Wangsa Jaya. Kat sini ada 5 jenis pilihan shell out dari original, buttermilk, sweet sour, kari, dan yang saya order ni ialah red spicy. Ada ketam, kupang, udang, sotong, lala dan siput buluh. Red spicy ni rasa ala-ala 3 rasa. Awal-awal makan tu rasa manis, hujung-hujung tu pedas lah juga. Kuah dia memang saya approve, ketam udang dia fresh, udang dia rangup celup tepung. Cumanya kupang dia je perlu improve lagi, dan sotong kalau dia guna sotong fresh lagi nice. Harga set couple bermula RM67.70, tapi kalau ambil siakap macam saya ni, set couple premium, harga dia yang ni. Portion dia pun banyak tau, boleh makan sampai 3 orang and still lagi cukup. Selain shell out, kat sini pun ada pizza. Harga dia pun tak mahal, serendah belasan ringgit je untuk saiz large dan banyak flavor. Bukan setakat makan-makan je, kalau korang plan nak buat gathering ramai-ramai atau jamuan, kat tingkat atas ada ruangan khas yang sangat selesa, dekorasi dia cantik dan separate aircon lagi. Pasal harga dan makanan tak perlu risau sebab diorang boleh adjust ikut bajet korang. Nama je Uncle Sam, tapi owner dia Melayu tau. Lokasi dia di Taman Wangsa Jaya, Tanjung Malim. Save video ni dan share dekat kawan korang.